Sampai bila kau nak tekan aku ni? Ramai yang tak tahu perasaan tukang jahit masa nak raya dan lepas raya ni. Jom kita tanya pengalaman tukang jahit. Okey, ini kita ada Cikgu Fit. Let's go Cikgu Fit. Saya nak tanya soalan lah. Dah bertahun-tahun menjahit kan? So, pengalaman pernah tak kena marah dengan pelanggan sedangkan masalah tu bukan daripada tailor tapi daripada pelanggan tu sendiri? Pernah tak? Of course lah pernah. Tipulah kalau tak pernah. Boleh tak cerita kenapa pernah? Okay, macam biasalah bila tentang nak raya ni, orang hantar last minute. Oh, last minute? Ambil tak? Tolonglah. Jahit sikit je. Marah dia bila kita terima untuk dia sahaja. Tapi dia datang bukan untuk dia punya je. Dia datang untuk keluarga dia punya sekali. Ramai buat sini ke? Tak tahulah. So, kita ada soalan seterusnya. Mesti pernah kena. Ada tak permintaan pelik? Pelanggan nak buat baju, permintaan tu memang pelik. Ada tak? Ada. Apa dia? Design yang dia nak tu design yang macam tak logik tau. Contoh akak nak buat tangan ni buat macam ada kembang kat sini tapi dalam akak tak nak ada apa-apa, akak nak kosong. Macam ni kita nak standkan lengan tu kembang? Macam tu. Benda tu tak logik. Dan kain yang dia bagi tu macam tak logik untuk nak buat design yang dia nak. Okay, saya nak tanya, ada tak yang peliknya kan? Bagi kain sikit tapi nak buat baju banyak. Itu pasti. Macam mana tu cerita dia? Okay, bagi kain yang berkaki. Kain berkaki. Kain berkaki. Sebelum ni orang biasa beli kain berkaki kat TikTok murah katanya. Beli kain berkaki. Okay. Lepas tu dia anggap untuk semua saiz kain berkaki tu cukup. Wah, ini parah. Memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Sebab kain berkaki dia ada kaki-kaki yang kita nak main design dia. Kalau macam saya lah, saya tak cukup 4 meter. Saya kena 4 meter setengah ataupun 5 meter. Oh, plus size lah. Okay. So siapa yang kaki kain dia kena tahu lah. Yeah. So soalan seterusnya, andai katalah mesin jahit ni boleh cakap. Agaknya kan, apa yang dia akan cakap semasa jahit baju pelanggan? Lagi-lagi kalau malam raya. Cuba cerita. Sampai bila kau nak tekan aku ni? Sampai bila kau nak tekan aku ni, aku macam tak cukup rehat je. Ingat kalau pedal ni boleh tekan sampai bawah, sampai lantai. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Tu paling laju lah tekan. Okay, baik. So thank you Cikgu Fit. Jom kita pergi next.